Tuan-puan, cuba kita renungkan tuan-puan, harga barang semakin lama semakin naik, betul tak tuan-puan? Pernah tak tuan-puan dengar harga barang makin turun? Tak pernah tuan-puan. Contoh paling mudah, roti gardenia. Dulu 80 sen sahaja, tetapi sekarang RM1.20 baru dapat roti gardenia. Roti canai dulu-dulu tuan-puan 50 sen sahaja. Sekarang kalau tuan-puan nak yang sedap, RM2 kena bayar. Nampak tuan-puan, inilah yang dinamakan inflasi. Kuasa beli duit kita makin lama makin jatuh. Dulu RM100 penuh satu troli. Sekarang kadang-kadang satu bakul pun tak lepas tuan-puan. Saya tahu ramai orang simpan duit dalam bank, ASP, tabung haji, KWSP. Tapi tuan-puan tahu tak tuan-puan, ringgit Malaysia pernah jatuh 50% dalam masa 1 tahun. Dan sejarah tu tak mustahil boleh berulang dan mungkin lebih teruk lagi. Saya ambil contoh yang lebih ekstrim. Lihat negara Zimbabwe. Duit jadi tak bernilai. Orang buang duit dalam tong sampah sebab tak laku pun tuan-puan. Tapi tuan-puan pernah tak dengar emas jadi tak laku? Tak pernah tuan-puan. Sebab apa? Emas nilainya bukan atas kertas. Nilainya datang dari zat emas tu sendiri, daripada berat dan juga keturunannya. Sebab itu pakar-pakar kewangan seluruh dunia selalu pesan jangan simpan semua dalam satu tempat, atau kata orang putih, don't put all your eggs in one basket. Jadi cukup kalau kita simpan 10% daripada simpanan kita dalam bentuk emas fizikal. Tak perlu semua pun tuan-puan, tapi cukup untuk lindung masa depan. Sebab bila duit jatuh, emas boleh bantu tuan-puan untuk teruskan kehidupan. Simpan masa senang, guna masa susah. Itu saja perkongsian saya hari ini. Kalau tuan-puan rasa bermanfaat, simpan video ni untuk rujukan akan datang. Dan bagi tuan-puan yang nak mulakan simpanan emas, jemput hubungi saya bantu cara bermula. Assalamualaikum.